Assalamualaikum, selamat pagi guys. So, pagi yang indah hari ni. Abang nak keluar ke Pantai Remis untuk ride makan tengah hari. Kari kepala ikan guys. Okay, so hari ni hari Ahad. Sebelum tu, abang jarak dengan rumah untuk start pagi-pagi kan. Sekarang pukul 8 dah kalau tak silap abang. So jom kita fire up dulu dan tengoklah macam biasa berapa mileage motosikal ni guys. Sekarang dah pukul 8 10 minit. Total 18,087 km guys. Tapi sebelum tu, bagi korang yang baru singgah kat channel abang, follow abang semua platform social media di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notification guys. So bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom abang nak pergi ambil helmet dengan glove. So nanti ada di checkpoint mana-mana abang akan dapatkan stiker putih untuk korang guys. Okay, so hari ni abang nak pakai KYT helmet. Jaket abang pakai apa ni, Star. Glove abang pakai daripada Robros. Kasut daripada Robros. Okay, nice guys. Ni tak tutup enjin ke apa? Ha? Tutup enjin, dengar macam ada lagu ni? Dah. Tu sana. Oh. Ni berapa cc dah bang? Ini 18 lebih. Tu 18 lebih dah. Tapi 18 lebih pun 18 touring lah. Boleh belah tak? Orang lain berani, saya takut. Dia. Takut orang mana-mana. Orang lain berani. Ada. Model baru lagi yang boleh belah. Betul ya? Yang macam depan dia macam lentung Ha. dia laju tu. Oh. Yang ni model klasik kan. Okay lah. Geng-geng club style pun laju. Saya nak try dua Asad. Jom kita payung bunyi. Body dia lagi hebat pun. Tak apa, ni okey ni. Nampak dah ni. Nice. So guys, kita baru sampai dekat mana Lan?
Pantai Remis. Pantai Remis. Kepala ikan Pantai Remis. Antara ramai ya. Alright. Cantik. So, macam mana Faris? Oh, angin kuat. Angin kuat. WCE tak boleh layan tau. Tak boleh nak ni. Aduh, betul ni? Ni kamera tak bawa. Aduh, sayang lah. Kamera tak bawa. Kena main lain. Dia Kena- kena repeat sekali lagi. Kena repeat sekali lagi, wajib. Sekali lagi kita rekam. So guys, kita sampai dah kat kedai kari kepala ikan dekat Pantai Remis. So, jom kita masuk tengok apa yang menarik. Ya, ni kan. Ha. Dia besar ni. Oh, video. Sedap. Video. Dahsyat. Ya guys. Banyak kepala guys, banyak kepala. Berapa orang? Banyak kepala guys. Dalam 4 orang saya minta 25 ringgit boleh? Saya minta 25 ringgit. 4 orang 100, abang ambil yang besar. Dia tak makan. Sedap kan kepala? Rugilah. Mak kedai kari kepala ikan tak makan. Tak makan awak. Alamak. Rugi. Aduh. Jom. Saya abang tak makan kepala ikan lah guys. So nak ambil duk biasa lah. So kawan-kawan lain ambil lah kepala ikan ni. Okay, jom kita layan dulu. So right guys, sepanjang perjalanan memang agak okey juga. Cuma sampai dekat area sini ada renyai sikit lah. Sepanjang jalan tu memang panas, yang teramat panas lah. So kita dah sampai kat sini. So jual pada share kat korang lauk apa yang kita ambil untuk makan tengah hari kali ni guys. Ni dia guys. Ini abang ambil ni satu sambal belacan. Ada ulam-ulam, ada timun, kuah saja dengan telur dadah. So ni adalah kita punya lauk hari ni. Ada toki, ada kari kepala ikan. So ada udang, ada ulam-ulam macam tu lah. So ini antara makanan kita untuk ni apa dia? Telur sotong. Okey. So guys, makan dulu. Sekejap kita sambung ni. So guys, sampai dekat kita ada kat mana Alan? Ada Ponsu. So ada Ponsu, ada S1000 dapat SPG, GS 1003, RT GS 12 5 Oh, GS ni 13. Okey, RT 13. Kita ada Suzuki GSX 1000. Yang ni baru tukar full system. Boleh dengar bunyi sat. Oi, kita dengar bunyi. Mantap siot. Berminat dia FTP yang nak. Weh, padu lah. Sistem guys. Mantap. Kalau nak gerak dulu, kita nak pergi kopi-kopi. Nanti abang sambung dekat sana guys. So last destination kita guys, kita RV ataupun kita lepak dekat Coffee Bean dekat mana ni? Sabang Gagah highway Sungai Dua guys. So last checkpoint kita rehat sekejap, minum air sekejap, bagi refreshment. Tak minum kopi lah guys, banyak orang kopi hari ni. So minum jus ya, bagi sejuk badan. Lepas tu nak gerak balik. So apapun hari ni kita punya ride ke apa tu, kari kepala ikan Pantai Remis. Tapi enjoy dia dekat WCE highway lah. Kita enjoy kat WCE. Memang cuma angin kuat sikit hari ni. Lepas tu okey lah, traffic okey, makan pun okey je lah. And then enjoy the ride. So sekejap lagi nanti sampai dekat last checkpoint, abang buat sikit tulisan untuk korang guys. So hari ni kita 3 orang guys, 4 orang lah dengan abang. So small group tapi kita orang enjoy lah ride hari ni. Memang best. So bila duduk dengan RT, nampak motor abang tu kecil ya guys. Nampak kecil ya. So yang ni lah orang cakap ride yang paling best. Bila dia jatuh, aduh, baik. So ride macam ni orang cakap, tengok ada GS, ada S1000, ada RT, ada Suzuki. So kita orang tak resist lah guys. As long as nak ride, jalan kan. Okay guys, so Alhamdulillah hari ni bukan kata short ride lah. Sebenarnya hari ni kira macam ride seharian jugalah ride. Sebenarnya abang bangun tadi pukul 6.30 pagi.
So 6.30 petang abang sampai dan abang terus ke kafe. Support lah tim tak cukup hari ni sebab hari ni hari minggu kan orang ramai. So sekarang ni pukul 11.30 10.30 abang baru sampai dekat rumah guys. Memang barai lah, memang letih gila. Hari ni bawa memang WCE kan, highway macam korang tahulah. Memang selalu full throttle lah kat situ kan. Memang nak uji jentera ataupun kita nak rasa kepuasan memandu WCE. Highway memang salah satu tempat yang abang boleh katakan ataupun boleh consider lah sebagai tempat untuk kita menguji jentera. Tapi guys, untuk hari ni dekat WCE Highway angin terlalu kuat. Maksud dia abang memang tak dapat lah bawa dalam 25-26 tu pun memang dah agak bergoyang lah. Memang kuat sangat lah angin dia. So abang pun tak nak ambil risiko. So kita orang maintain macam tu lah, 255, 260. Enjoy je lah ride. Sebenarnya sebab ride ni nak pergi makan, bukan nak pergi berlumba, betul tak? So jom abang share dekat korang sikit abang yang motor. So tadi masa dekat Sungai Bakap, abang ada turunkan angin lah dekat tayar belakang dan depan. So belakang abang set up 36 PSI dan depan 30 PSI, which is dia kurang bouncy lah. Maksud dia kurang rasa vibration dan juga tak kebas lah tangan kan bila kita ride dalam keadaan laju. Fungsi dia macam tu lah. Tapi dia punya cons adalah tayar korang akan lebih cepat makan sikit lah. Kalau korang keras, tayar korang lambat makan sikit. Dia punya matematik as simple as that guys. Dan waktu di Pantai Remis tu adalah hujan renyai, tapi abang nampak tak adalah kotor pun motor abang. So maybe abang akan lap-lap and then good to go, nak simpan balik. So memang puas hari ni ride ke Pantai Remis melalui WCE Highway. Memang biasa, memang enjoy sangat. Dan apa abang nak share dekat korang, kalau korang yang tercari-cari jaket, riding jacket, abang boleh recommend kat korang Star Night ni. Sebab jaket ni dia memang cutting ikut body dan dia perforated. Maksud dia korang nampak tak, baju abang pun boleh nampak kat dalam kan. So nampak baju pun boleh nampak. So dia memang masuk angin, dia memang tak panas. Abang akan letakkan link juga nanti baju, glove, kasut dan sebagainya. Safety gear yang abang pakai untuk ride abang punya BMW S1000RR. Okay, alright lah guys, abang rasa abang nak end video dekat sini. Harap korang enjoy lah dengan adalah sedikit footage tapi tak ada onboard sebab abang tak letak kamera dekat motosikal abang. So apa pun abang harap korang enjoy dengan konten hari ini. Bagi korang yang baru singgah kat channel abang, abang sekali lagi nak ajak korang untuk follow abang dulu di semua platform social media, di Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Dan kalau bagi korang yang baru jumpa channel abang, abang nak ajak korang untuk subscribe dulu dan jangan lupa tekan notification bell untuk dapatkan notification setiap kali ada video-video terbaru. Sampai jumpa lagi di lain video guys. Assalamualaikum. Kuatir Channel. Bye guys.